Abang makan apa tu? Abang makan tai hidung. Ew, pengotornya abang ayah makan tai hidung. Nak? Nak rasa sikit. Alah, sedap lah. Abang rasa masing-masing gitu. Adik, abang. Hari Jumaat ni jom pergi Kota Baru. Buat apa ya? Ni, Musligo ni ada buat grand opening. Kota Baru ni luas lah ya. Dekat mana kedai dia? Kedai dia depan Pasar Siti Khatijah. Dekat lah dengan rumah kita dengan Pasar Siti Khadijah tu ayah. Bolehlah nak pergi. Apa yang ada kat sana ya? Musligo nak bagi 50 hamper percuma untuk 50 pelanggan tak awal. Kalau beli emas 10K ke atas, dia akan dapat loket emas. Ada lagi, beli cincin permata, dapat percuma cincin perak. Yang paling ayah suka sekali, ada jamuan makan. Percuma je dia bagi. Ayah. Dia buka pukul berapa ya grand opening? 10 pagi hingga 5 petang. Nak lagi dik? Sedap. Bagi adik sikit. Makan apa tu? Ayah nak try sikit. Abang, dah habis lah. Macam abang cakap tadi lah dik. Barang kotor macam ni, semua orang suka. Adik bagi je yang kotor. Macam tu dia suka. Nah, ayah. Sedap tak? Tak rasa masin pun. Memanglah tak masin ayah. Sebab adik bagi yang original. Maksud adik? Bukan dalam bekas ni. Dalam hidung.